Macam mana nak guna laser distance ni untuk kita ukur berapa banyak liter yang kita gunakan untuk mengecat dinding belakang ni. Agak-agak korang kan, berapa liter kita nak pakai untuk dinding belakang ni, daripada sini ke tepi sana, daripada bawah ke atas. Sebelum kita nak ukur, kita kena tahu satu formulir dulu. 1 liter cat dia boleh cover 10 meter persegi. Okey, mula-mula kita on dulu. Alright, bila dah on, kita pergi ke button ni. Ada 4 ni kan, kita tekan. So dia akan keluar mode yang ni, mode measurement. Sekarang ni korang nampak tak? Ada anak panah daripada bawah ke atas. Itu bermaksud laser tu dia ukur daripada sini ke atas lah. Jadi kalau kita tekan unit ni, apa jadi? Dia akan ukur daripada atas. So kita perlukan daripada bawah ni. Okey, mula-mula kita kena ukur daripada sini ke sana. Sebelum tu kita kena tekan button merah ni untuk hidupkan dia punya laser. Tekan sekali. So laser dah muncul. Untuk ukur, kita kena tekan lagi sekali untuk kita ukur jarak. Hasil setelah kita ukur, jadi conclusionnya dinding ni hanya memerlukan 1 liter cat untuk 1 pot. Korang nak tahu tak apa fungsi dia lagi? Okey, korang nantikan video seterusnya.